Wah. Nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Berat rupanya. Okey. Cubaan kedua. Wah. Okey, ini yang saya nak tunjukkan kepada anda, pokok nanas MD2. Kita nak tengok bagaimana untuk kita nak menanam pokok nanas MD2 dan juga nanas-nanas yang lain seperti nanas jambul emas. Okey, ini pokok nanas MD2 yang saya tanam di tepi pagar rumah. Anda boleh juga tanam pokok nanas seperti MD2 jambul emas ataupun apa-apa variety. Macam saya ada lagi tepi pagar tu pokok nanas madu. Jadi cara untuk kita nak menanam pokok nanas ni sebenarnya sangat mudah. Dan pokok nanas ni antara pokok-pokok yang mudah ditanam, dijaga. Tapi cabaran dia mungkin sebab mengambil masa yang lama, macam MD2 14 bulan, jambul emas 12 bulan baru kita dapat merasa dan juga menikmati keenakan, kelazatan, kesegaran buah nanas yang kita tanam di tepi rumah. Yang ini di tepi rumah lah. Kalau cara untuk menanam di ladang, di kebun-kebun nanas mungkin tak berapa praktikal lah. Tapi kalau di tepi rumah tu yes, boleh kita lakukan. Okey, cara dia kita akan mesti dapatkanlah benih nanas. Benih nanas ni boleh kita dapati di mana-mana juga. Bagi anda yang nak order benih nanas, kami pun ada benih nanas, utamanya benih nanas jambul emas. Nanti saya tunjuk kepada anda kenapa dan apa kelebihan pokok nanas jambul emas dibandingkan dengan nanas-nanas yang lain dan juga mungkin nanas MD2. So kita tengok yang ni dulu. Ada beberapa kaedah untuk kita mendapatkan benih nanas. Kalau kita tengok, antaranya adalah melalui sulur. Biasanya terdapat pada pokok-pokok nanas. Kalau MD2 ni dia tak banyak dia tak banyak anak dia, sebab MD2 ni dia merupakan benih asal dia adalah hybrid yang dihasilkan. Kalau hybrid ni dia kurang anak dia, dan ada kemungkinan besar, apabila nanas-nanas hybrid ni lama kelamaan dia akan menghasilkan rasa dan juga kualiti yang sama seperti asal dia sebelum hybrid. Jadi kalau disebab hybrid, kalau contoh nanas jambul emas, dia beza sikit. Dia bukan hybrid, dia daripada induk queen. Bila sebut queen saja, induk dia tu, maksud dia anak dia akan kita dapat banyaklah sulur-sulur. Sulur terdiri daripada beberapa. Kalau di bawah pangkal ni dipanggil sulur tanah. Sulur tanah. Kalau yang atas ni, yang ini saya dapat MD2 ni satu je. Anda tengok ada satu je. Kamera dapat sikit. Okay.
Saya saja cabut pokok ni. Saya cabut ni sebab saya nak tanam semula di tempat tu. Okey, dengan benih-benih yang ada. Okey, ni dia. Ni sulur udara di bahagian atas ni. Saya dapat satu sulur udara daripada pokok nanas MD2 yang saya cabut tadilah. Yang ni pokok ni ada satu je. Ni dia. Saya bedah dia lah postmortem. Kita bedah dia, kita tengok macam mana keadaan dia sulur tu. Inilah rupa bentuk dia. Tengok, buanglah daun-daun ni. Harga sulur MD2 sulur ni kalau di kebun harga di antara RM30 ke RM1.50. Tu harga dia lah. Tu dia. Okey, ni dia. Dia melekat pada batang ni. Tu dia. Nanti kita nak ambil dia. Dia tak adalah susah mana nak ambil dia. Dia main pula dia tanggalkan je ni sebab saya nak tunjuk kepada anda ni. Itu dia. Ini dia. Ini merupakan sulur angin sulur angin di bahagian atas. Kalau yang tanah ni, sulur pangkal ni, tanah di bahagian bawah lah, dia rapat sekali dengan tanah. Okey, ada satu lagi yang dipanggil sulur tangkai. Sulur tangkai biasanya dia rapat kepada buah nanas ni. Tapi ni tak ada. Saya dapat satu je. Dan satu lagi anda boleh dapat daripada jambul dia ni. Daripada jambul ni. Kita tengok sebelum kita nak kupas nanas ni, kita nak tengok berat dia. Kita nak tengok berat nanas ni. Okey. Kita nak tengok ni. Ini dah 4 indeks dah ni kot. Okey, agak-agak berapa ni? Kita tengok berat dia. Okey. Ini sikit. Okey, itu dia. Itu dia 3 kilo. Kalau anda nak beli di kedai di tepi jalan, lah saya tengok baru ni sekilo RM10. Kalau 3 kilo macam ni, harga untuk anda nak beli sebiji nanas ni RM30. Kan lebih elok untuk anda tanam di tepi-tepi rumah sebab nanas ni mudah. Okey, yang benih yang kedua, ini dia jambul. Jambul ni kita boleh tanam juga. Ini merupakan jambul nanas MD2 yang 5 hari lepas saya semai di polybag. Kenapa? Sebab di tepi rumah ni sebenarnya kawasan yang tak luas, tanah tak ada, tak cukup. Okey, ini yang asalnya daripada jambul, lebih kurang dalam 3-4 bulan macam tu. So bila dah besar macam ni, bila kita tadi saya dah cabut pokok tu, jadi ada tanah kosong, barulah saya pindahkan ke tanah. So maknanya cepat sikit lah proses tu. Kalau kita nak tunggu, mungkin apabila kita ada jambul
pokok nanas tu mungkin masa tu tak ada tanah kosong. Jadi bila tu kita semai dulu di polybag. Okey. Okey, ni merupakan kawasan belakang rumah saya. Kalau belakang rumah ni kita tengok ni pokok-pokok yang setelah saya tanam. Ini MD2 yang belakang ni jambul emas. Okey, MD2 ni berusia lebih kurang dalam 5 bulan ke 6 bulan. Yang ini baru aja 3 bulan saya tanam di sini. Ni. So come on. Okey ni. So belakang rumah kita ni walaupun tanah yang sekecil ini kita boleh tanam juga. Ini kita nak tengok yang ni jambul emas jambul emas. Jarak di antara satu pokok ke satu pokok kita akan buat 1 kaki setengah. 1 kaki setengah. Jadi ini untuk memastikan pokok itu tumbuh, membesar dan mendapat hasil ataupun buah yang cantik grade A, grade A plus dan sebagainya. Saiz yang besar 3 kilo, 3 kilo setengah macam tu. Kalau rapat sangat nanti buah dia mungkin kecil. Okey. Wah, tu dia. Ini yang kita tanam. Macam ni. Wah, itu dia. Nampak tak? Wah, ini dia setelah kita kupas kita tengok. So, kita nak potong. Ya, itu dia. Itu dia. Nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau dia. Okey. Sekali-sekala perkongsian untuk kali ini. Anda boleh cuba tanam pokok buah nanas dengan terlepas peluang. Boleh dapatkan benih-benih nanas, terutamanya jambul emas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.